Okey, minggu ni nama pelakon Nazim Othman tiba-tiba heboh diperkatakan. Tapi bukan sebab drama baru atau filem letup tau. Puncanya, satu video yang buat semua orang berdebat, satu komen yang penuh misteri dan satu tindakan tak dijangka yang terus ubah semua cerita. Jom kita bongkar sama-sama apa sebenarnya yang terjadi. Dan semuanya bermula dengan hanya 2 perkataan ni. Pendek je kan? Tapi impak dia, memang boleh gegar satu Malaysia. Tapi sesuatu apa sebenarnya ni? Okey, jom kita rewind sikit. Kita tengok balik macam mana semua ni boleh jadi. So, ceritanya bermula bila Nazim post satu video. Dalam video tu, dia tengah berpelukan dengan seorang lelaki. Dan bukan peluk biasa-biasa tau. Nampak sangat rapat, sangat mesra. Sampaikan ada yang komen, wow, beraninya dia. Dan macam biasalah kan, netizen kita pantang nampak benda macam ni, terus sarung jubah detektif, siap sedia nak siasat dekat ruangan komen tu. Dan korang tahu apa jadi? Tak payah tunggu lama pun. Boom! Terus meletup. Dalam sekelip mata, benda ni jadi topik trending nombor 1 kat Malaysia. Komen beribu-ribu, orang share sana-sini, semua dengan teori masing-masing. Memang kecoh habis. Tapi kan, masa cerita ni tengah panas, tengah hangat diperkatakan, tiba-tiba ada orang simbah minyak, terus jadi macam api marak, tak boleh nak kawal. Dan puncanya, hanya satu komen. Dan empunya komen, tak lain tak bukan Sheila Rusli. Kita semua kenal kan? Mama Sheila Rusli. Pengarah, penerbit, nama besar yang semua orang hormat. Jadi bila orang macam dia yang tinggalkan komen, walaupun sepatah dua macam ni, ia bukan lagi komen biasa, Dia dah jadi macam satu isyarat. Dan inilah yang unik pasal komen sesuatu ni dalam budaya media sosial kita. Dia macam senjata senyap tapi sangat power. Dia tak tuduh apa-apa pun, tapi dia buka pintu besar-besar untuk orang ramai buat spekulasi. Satu perkataan je, tapi maksud dia boleh jadi macam-macam. Dan netizen, laju je diorang sambut bola tu. Komen Sheila Rusli ni ibarat macam rubber stamp, macam cop pengesahan untuk semua teori-teori liar yang dah ada. Logik diorang simple je. Kalau Mama Sheila sendiri dah cakap ada sesuatu, maknanya memang confirm lah ada sesuatu kan? Okey, so masa semua orang tengah sibuk bercakap pasal video pelukan, pasal komen sesuatu tu, Nazim tiba-tiba buat satu pusingan satu plot twist yang serius tak siapa sangka. Daripada jadi watak utama kontroversi, dia tiba-tiba tukar watak, jadi hero pula. Bayangkan tengah-tengah api kontroversi yang tuju kat diri dia sendiri, dia boleh pula dengan lantangnya mempertahankan kawan baik dia, Aprina Mandros, dari serangan netizen. Dan dia bukan setakat backup biasa-biasa tau, dia balas komen negatif tu satu-satu, memang direct dan tegas. So kita nampaklah perbezaan yang sangat jelas kat sini. Kat satu pihak, ada komen-komen sinis netizen yang serang Aprina. Tapi kat pihak lagi satu, ada Nazim yang jadi benteng, balas dengan tajam, nampak sangat protektif. Benda ni yang buat kita semua tertanya-tanya kan? Kenapa? Kenapa dia sanggup masuk gelanggang untuk orang lain masa dia sendiri pun tengah ditimbak kiri kanan? Jadi, untuk faham apa sebenarnya yang berlaku, kita kena faham Nazim Othman tu sendiri. Kita kena cuba pecahkan kod dia. Siapa dia ni sebenarnya? Adakah dia ni cuma nak cari publicity murahan? Atau ada benda lain yang lebih dalam? Okey, clue yang pertama, jiwa seni dia. Cuba korang scroll media sosial Nazim. Memang nampak sangat kan, dia ni seorang yang sangat pentingkan visual, estetika, seni. Jadi ada kemungkinan tak yang apa kita nampak sebagai kontroversi, bagi dia mungkin cuma sejenis karya seni, satu cara dia ekspresikan diri dia? Tapi kalau betul ini semua fasal seni, fasal ekspresi diri, kenapa dia tiba-tiba jadi bodyguard untuk kawan dia pula? Tindakan tu, apa yang ia tunjukkan tentang karakter sebenar dia? Bila kita letak dua kepingan puzzle ni sebelah menyebelah, jiwa seni dia dan semangat setia kawan dia, barulah kita nampak gambaran yang lebih jelas. Mungkin Nazim ni seorang artis yang memang tak peduli apa orang nak cakap pasal karya seni dia. Tapi pada masa yang sama, dia juga seorang kawan yang memang takkan duduk diam kalau orang yang dia sayang kena serang. Bagi dia, mungkin persahabatan tu lebih penting daripada nak puaskan hati netizen yang toksik. Okey, so kita dah tengok semua sisi cerita ni. Kita dah analisis dari pelbagai sudut. Sekarang, sampailah kita kepada soalan paling besar. Adakah semua ini gimmick semata-mata atau ianya tulen?
Jadi persoalannya masih tergantung di situ. Adakah semua ni satu gimmick yang dirancang teliti, satu master plan untuk pastikan nama dia terus disebut-sebut, ataupun adakah ini semua cuma luahan ikhlas dari seorang insan seni yang sangat setia pada kawan-kawannya dan jujur dah tak kisah langsung apa orang lain fikir. Apa kata anda? Jawapannya terpulang pada penilaian masing-masing.